Nak cerita pasal earbud Infinix ni sebenarnya tak susah mana pun. Yelah, dari segi unboxing, kotak dia yang cantik ni, dekat dalam ni pun ada earbud yang casing warna putih. Earbud warna putih siap dengan ada lampu, memang cantik. Dan dekat tengah ni ada percentage bateri lah. Lepas tu pula, dekat dalam ni korang akan dapat getah-getah ekstra percuma dan juga kabel USB to C. Tak susah kan nak cerita? Dan tak cukup dengan tu, kalau nak ceritakan macam mana nak connect dengan phone, tak kisahlah iPhone ke, phone Infinix sekalipun, ataupun phone Android lain. Contohnya phone Nothing aku ni pun tak susah mana pun. Install je apps, kau boleh control macam-macam dekat dalam ni. Dari segi low latency ke, ANC ke, macam-macam mode kau boleh adjust dekat sini. Cuma satu benda yang susah nak cerita. Kau tahu tak apa benda? Sebenarnya nak ceritakan macam mana audio yang aku dengar, macam mana audio yang kau dengar. Adakah sama sebiji? Dan katakanlah aku rapatkan earbud ni ke mic aku ni pun, sebenarnya takkan sampai macam mana bunyi audio dia. Jadi satu benda kau kena tahulah. Memandangkan telinga aku ni adalah telinga yang agak premium, dah dengar macam-macam earbuds, audio yang mahal, yang murah. Jadi kalau kau tanya aku, earbuds Infinix yang harga RM299 ni, 229, dia murah lagi sebenarnya. Sebenarnya untuk harga dia dah cukup berbaloi. Tapi kau jangan bandingkan dengan earbud yang harga lagi mahal, yang harga RM1,000, RM2,000, RM1,500. Jangan bandingkan. Untuk liga dia harga 200 lebih, dengan apa yang dia boleh bagi ni, bagi aku dah cukup diterima. Okey, 200 lawan dia 200, 1000 lawan dia 1000. Namun apa pendapat korang? Baik beli tak earbud Infinix yang terbaru ni? Ataupun